Dengar baik-baik. Talak anjing dan babi, semua binatang berbulu, kalau kita sentuh, hukumnya suci. Tetapi jika tercabut, jika bulu tercabut, semua bulu binatang yang halal dimakan, bulu yang tercabut suci. Ayam halal dimakan, bulu tercabut suci. Kambing halal dimakan, bulu kambing tercabut suci. Unta halal dimakan, bulu unta tercabut suci. Kucing halal tak makan, haram, bulu tercabut najis. Beruk haram makan, bulu tercabut najis. Okey, jadi soalan ni bulu kucing. Bulu kucing sama dengan binatang lain yang ghairu ma'kulin, yang tidak boleh dimakan. Bila lekat di badan suci, bila tercabut najis. Okey. Kata ulama-ulama, jika ada sedikit lekat pada badannya ketika solat, lekat pada dahinya ketika solat, lekat pada kopiahnya ketika solat, ada pada telekongnya, dimaafkan. Bila? Jika sedikit. Apa makna maaf? Bulu itu memang najis, tapi tidak sampai membatalkan solat dia kerana sedikit. Banyak mana sedikit itu? Pendapat yang muktamad 2 helai. Lebih pada 2 helai dikira kasir banyak. Ada pendapat lain, ada qaulun dhaifun fil mazhab. Pendapat dhaif dalam mazhab, lebih daripada 2 pun, banyak pun dimaaf, asalkan bukan sengaja. Maka pendapat yang muktamad tak sah semayang, qaul dhaif dimaafkan juga. Jadi kita orang awam nak ikut qaul dhaif dibolehkan.